Halo, morning, vroom vroom dari bumi Kenyalang. Jadi dah tiba masanya lah. Enjin pun ada sedikit bunyi, mungkin tensioner. So, tinggalkan di Temoto. Dia sedanya tolong inspek apa yang patut, tukar apa yang patut. Dan kelihatan lagi lah. Sebab aku plan barang dah 2 tahun dah simpan, dah bakal sub. Sudah crankshaft, sudah head, ECU, macam-macam lah, throttle body. So kali tu kita upgrade abah-abah pun lah, uncle-uncle pun motor. Engine tu mula-mulanya awalnya ada bunyi, kena bunyi tepet, tak tahu sih siapa yang pakai LC kan. Yang bunyi halus, ada bunyi tik 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 halus dia bunyi. Jadi aku abaikan aja lah. Pergi kapit, balik dari kapit, dah bertukang dah bunyi sampai di kapit. Jadi tu lah penyenayahnya tadi yang mula bunyi ya. Kita nangga. Tu adalah penyakit Yamaha X-Max V1. Screw lock cam tercabut. Tu adalah design flaw lah daripada manufacturer. Mau si mau dia dengar memang macam ni lah. Skru terlampau pendek. Jadi kepada yang di luar nun, yang masih belum tukar skru, tilalah tukar skru kita orang kepada yang lebih panjang, daripadanya makan modal macam aku tu. Tapi sedahal, memang aku expected benda tu akan berlaku. Dan aku dah standby pun parts-partsnya 2 tahun lepas. Kita orang nangga, timing chain pun makan oleh skru ya. Okey, alang-alang kita touch up sikit lah head X-Max 300, touch up sikit, korek-korek sikit-sikit lah, korek-korek manja-manja ya, cukup-cukup untuk spek touring lah. Okay, tu head X-Max 300 yang aku dah beli 2 tahun lepas pun. Nunggu masa je pun nak pasang barang-barang tu. 3 weeks later. Motor dah settle, dah siap. Thank you. Dan dah settlekan motorku, siapkan motorku. So kita sembarang. Okay, ciao. Bye. Oh, lain macam lah bunyi. Sakit sikit lo. Jangan. Wah. Ush. Oi, mantap lah. Power pula sikit. RPM berapa dah? Wah. Okey. Nice. Dah. Yamaha X-Max aku dah siap. Aku minta orang tanya dalam video tadi, aku dah ambil Yamaha X-Max aku dari Temoto. So thank you kepada Don Pomen dan juga Bro Alex, giving very good service. Okay, so motor aku dah tukar screw lock cam, padahal lebih panjang sikit, tapi alang-alang dah enak kan. Kita tukar headnya pada X-Max 300 dan few other things lah, macam tidak throttle body, dah ECU nya pakai eraser. So macam ni lah. Aku rasa aku nak tukar kamera pun tu. Jadi selepas pemasangan barang-barang enjin, penambahbaikan, jadi motor tu rasa lebih tok lah, torkier padahal. Yang pun every twist of throttle semuanya memang terasa lah. And then aku dapat observe sikit barang dua, selainnya torkier, semua perlu beringat. Enjinnya ringan naik, tapi adakah belting kita orang tahan? Sentiasa mak. Ya, aku rasa dengan kawan-kawan selalu putus belting bila ada off-spec. Tentu mau ada caranya halus-halus lah kita nak bermain di throttle-nya. Dan aku kira tu sebenarnya macam ni mana lagi cuba nak cari feel-nya macam ni sebenarnya, throttle response-nya. Sebab I don't think aku pakai even 20% power untuk berjalan sampai kelajuan 70-80. So it's very amazing lah, feeling amazing.
uh, aku sudah dapat describe dengan word juga lah. Sebab agak sakai lah orang dah spek 400 lah, spek 500, kita baru nak cari spek yang ciput-ciput macam tu aja. Ya. Jadi for me, well, better late than never lah. Aku rasa video aku sengaja ni aja lah. So thank you kepada Bro Alec, thank you kepada Don, dah selesai mula X-Max aku tu, and everything feels very very smooth. So I need to wait until 1000 km to break in, lebih kurang plus minus, before I go for dyno to fine tune nyampun setting. Then kita pergi Labuan. Alright, see you guys in the next video.